Inilah bentuk pisau skinning untuk melapah kulit lembu. Ciri-ciri pisau skinning ialah bentuknya melengkung dan di bahagian hujung bilahnya adalah lebar. Bentuk melengkung ni dibuat supaya sesuai dengan pergerakan tangan kita ketika kita melapah. Jadi dia akan jadi lebih efisien dan mengurangkan penat pada pergelangan tangan kita. Bahagian hujung pisau ini dibuat lebih lebar supaya dia lebih kuat untuk memotong kulit lembu. Pisau skinning yang saya tunjukkan ini ialah pisau skinning dengan panjang bilah 6 inci. Bilah 6 inci ialah bilah yang paling popular untuk pisau skinning. Selain bilah 6 inci, kita juga ada pisau skinning dengan bilah 5 inci dan kita juga ada pisau skinning dengan bilah 7 inci. Jadi untuk dapatkan lebih banyak info menarik mengenai pisau, follow kami di TikTok.